Israel dijadualkan membuka semula lintasan Rafah hari ini untuk pergerakan individu secara terhad selepas ditutup sejak Mei 2024. Keputusan ini dibuat susulan penemuan dan pengembumian jenazah Ren Vili, tebusan Israel terakhir yang menjadi syarat utama pembukaan semula pintu sepadan tersebut. Operasi lintasan ini akan diselaraskan bersama Mesir dengan kelulusan keselamatan daripada Israel serta penyeliaan daripada misi Kesatuan Eropah. Walaupun dibuka, tumpuan awal diberikan kepada urusan logistik dan pergerakan individu yang cedera sebelum operasi berkala bermula pada Isnin. Pembukaan ini juga bertujuan memudahkan kemasukan Jawatankuasa Kebangsaan Pentadbiran Gaza NCAG yang akan menyelia urusan harian penduduk di wilayah berkenaan. Pentadbiran NCAG itu bakal beroperasi di bawah penyeliaan lembaga keamanan yang dipengerusikan oleh Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Pihak Israel mendakwa serangan itu merupakan tindak balas terhadap pelanggaran kejahatan senjata oleh pejuang Palestin di bandar Rafah pada Jumaat lalu.